Kita masuk the first mall dekat Kazakhstan. So the first mall, kita tak tahu apa dalam ni. So let's find out. Okay, nampak tak dia punya salji yang turun. Lepas tu saya paling suka dekat sini mana nampak tadi, nampak apa pun gunung-gunung dia. Tu dia kat side sana. Dia pijak-pijak ais. Saya suka datang kat sini sebabnya tempat dia tenang kan? Tempat dia tenang. Lepas tu sejuk of course lah. Mana nak tunjuk? Nampak tak bukit kalau kat situ? Tempat ni dia memang dikelilingi oleh bukit-bukit tau. Tempat ni dikelilingi oleh bukit-bukit. Dia nampak macam town bandar kan. Tapi di sebalik town ni, side-side sebelah sana semua macam gunung ke bukit, I'm not sure lah, macam tu lah. Tempat dia cantik gila. Lepas tu salji dia akan turun. Semalam ada turun. So hari ni pun akan dijangka turun lagi. Yang saya kata tadi, Kazakhstan ni dia ada bandar kan. Bandar dia dikelilingi oleh, tu bukit ke gunung ni? Gunung-gunung. Dikelilingi oleh gunung-gunung. Dia nampak macam apa modern. Dan satu masa dia klasik kat sini. Memang best. Dekat kepala saya ni saya pakai ni, koleksi Ines Timoni kat dalam. Ni pula tudung saya tahun 2019 yang sebelum Covid hari tu. Dia, apa dia? Gunung. Mana? Abu Hanifah. Ni mak-mak semua. Okay, mak-mak lah saya panggil. Yang siapa-siapa nak pergi Kazakhstan, tempat ni memang best travel untuk yang muda ke yang berumur. Tapi Uni recommend stay dekat Comfort City sebab tempat dia memang best tau. Lepas tu selesa. Lepas tu kalau kita stay dekat situ, kita akan nampak direct dia punya bukit. Bukan bukit, gunung tu gunung dia nampak direct. Cantik kan? Sejuk. Kalau dekat Malaysia kan hujan, kat sini snow. Tempat dia majority Muslim. Nak cari makanan halal insya-Allah mudah. Lepas tu apa lagi, kalau macam nak cari store-store pun senang je dekat area tepi ni, semua ada. So kat Comfort City ni good school. Say something. Happy birthday. Tiba-tiba jadi malu. Kami grup daripada JKKKKKKKK. Bersama kita tengok gunung. Dah ni. Pergi come. Just like sanitizer activities. I used to eat toothpaste. So kita orang sekarang pukul 10. Kita orang stay kat sini. Dan lepas tu kita orang nak pergi ke shopping mall. Shopping mall kat sini pukul 10. Ni daripada kita orang tak kahwin. Kat belakang dah ada tentera-tentera kat belakang. Okay mak ni the next Mark Zuckerberg. Kita dua first time kat sini. Actually kita orang tak adalah, tak plan pun masuk kat sini. Kita pergi mana? Nak plan pergi Sapporo, Hokkaido, Maldives. Jadi last minute. Tapi untuk 24 hours okay. Cuma kita tak try food dia lagi. So dia nak try makan kuda. Makan kuda. Okay, let's join. Zeki, we saw something Zeki. Wow, the big wheels, the eyes of Kazakh. Ni dua orang ni daripada Chinonet. Tapi ini first time kita on travel ni sama setelah akhirnya. Sekali je. Bila masa Terengganu. Di mana-mana burung gagak ada. Oh ya Allah, cantiknya babe. Nampak tak kat sana? Oh, mountain. Jom, let's go. Cross. Tengok view dia. Kita masuk the first mall dekat Kazakhstan. So the first mall, kita tak tahu apa dalam ni. So let's find out. Let's go. Bismillah. Awal-awal dah jumpa farmasi. Paul ada. H&M ada.
Okay, mall dia standard mall lah, macam biasa lah. Jom kita belanja apa yang ada dekat mall di Kazakhstan. Tak tahu apa nama mall ni, tapi ini paling dekat dengan kita. Okay, it's Christmas time. Okay, nanti kita sambung balik. Bye everyone. Ooh, nice.